Halo? Anak Encik, Julia ada dengan kita orang sekarang. Jangan cuba nak call polis kalau tak nak Julia cedera. Tolonglah Encik. Encik, tolong jangan apa-apa kan anak saya, Encik. Kita orang nak duit. 100,000. Encik, mana kami ada duit sampai 100,000 tu, Encik? Dia tak jawablah. Abang, dia matikan telefon. Call lagi sekali. Dia matikan telefon. Abang, call lagi sekali. Abang, anak kita kot. Skam culik menyasarkan emosi anda. Jangan biarkan ketakutan kawal tindakan. Laporkan segera jika terima panggilan mencurigakan. Ini adalah tips bagi mengelak menjadi mangsa skam culik. Yang pertama, berhati-hati dengan panggilan atau mesej tidak dikenali. Jangan kongsi maklumat peribadi secara terbuka. Kedua, kawal emosi, jangan panik. Scammer selalunya hanya meneka dan tunggu anda sahkan sendiri maklumat mereka. Ketiga, tanya soalan yang spesifik atau guna kod rahsia keluarga bagi memastikan kebenaran yang sahih. Keempat, gunakan aplikasi sekat nombor skam atau aktifkan penapisan panggilan luar negara. Dan yang terakhir sekali, ajar anak dan keluarga anda cara berdepan situasi ini. Pastikan mereka tahu cara berhubung jika berlaku kecemasan sebenar.